dah buat makin laju. Lama sikit macam, uish, benda apa betul tu? Dia rampas tangan. Dia rampas, busuk benda ni dia kau. Masa tu ada nangis ha. Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Sekarang ni kita dekat Bentung. Macam-macam kenangan yang ada dekat Bentung ni. Itulah. Inilah tempat kita Dulu ICT ni tak ada kan? Tak ada. Dulu tak ada ICT. Kita last pindah ke Bukit Tinggi tahun berapa? Tahun apa Dam? Masa ada tempat. Ada tempat Oh, ada tempat. Oh, lama. Lama. Pertengahan tahun. Ni Bentung ni banyak kenangan kita orang ni. Dulu masa kita buat kerja recycle kat sini. Kita orang duduk. Dulu sini tepi ni je, tepi sungai untuk bawa mancing. Dulu ni hutan je ni. Hutan je sini ni, kawasan semak. Lepas gini diorang hias macam lama kita pergi Bentung malam-malam kan. So kita cari tempat duduk. Boleh juga. Kita sembang-sembang. Sembang-sembang kisah lama. Dulu masa kat sini tahun kita pindah 2017 tak? 2017 kita dapat rumah kat Bukit Tinggi, kita pindah Bukit Tinggi. 2018 kat sana kan. Kita dah start main KL dah. Jarang dah datang sini. Lama tak juga tak datang sini waktu malam-malam jarang. Ni hari ni kita datang sini lepas-lepas santai juga tengok ICT ni kan. ICT orang panggil apa? ICT ICT itulah. Sejuk pula kat sini. Bila duduk kat sini kan, angin pun banyak. Banyak kenangan kita untuk sini dulu. Kenangan kita macam-macam lah, duduk rumah apartmen kan. Kawan-kawan kita. Ni kelahiran Bentung ni. Duduk sini lah, saya duduk sini daripada tahun 1997. Tahun 2022 saya dengan Real Ekspedisi. Lepas tu tahun 2005 Real Ekspedisi jadi Real Act. Lepas tu tahun 2008 Real Act berpecah. Masa umur apa 5 tahun dah 5 tahun rasanya. Masa tu saya masih berkawan dengan arwah Mail lah masa tu. Kenangan juga dia duduk rumah saya masa tu dengan arwah Mail kan. Masa ada umur 5 tahun dah Ni banyak kenangan dengan arwah Mail ni. Ini pun kesayangan arwah Mail juga ni. Dia habis dengan Real Act, dia join dengan Ekspedisi. Masa dengan Ekspedisi tu dia banyak kalau show-show belah Pantai Timur, memang pot rumah kita lah. Kalau dia sekali, sekejap bulan ni aku pun nak show belah Pantai Timur lah kata. Dia pot rumah saya lah. Duduk masa tu, walaupun saya dah tak join dengan dia dalam Real Act, saya masih bukan rapat dengan dia. Tapi dia tetap jaga persahabatan. Dia jaga persahabatan. Dia duduk sini kan. Banyak kenangan lah. Ni antara Adam ni antara budak kesayangan dia jugalah. Budak yang mana kenal? Adam tak kenal lagi tu. Adam tak tahu asal Cik Mail tu Muka cam apa tak? Tak tahu yang dia tu artis ke rockstar. Sebab budak. Artis pun Adam tak tahu. Betul lah. Budak fikir main. Apa pengalaman Adam dengan arwah Cik Mail? Pengalaman Adam yang dia buang Adam punya apu tu. Apu tu apa? Cuba cerita apu tu apa? Apu tu dia sarung bantal. Sarung bantal Adam untuk Adam isap jari lah. Oh, dia sulam dia. Oh iyalah. Dulu kan bantal dia ada sulam tu. Sulam. Ingat lagi Kalepin. Sarung bantal tu. Dia itu lepas kakak tu sebenarnya mak buatkan untuk kakak. Tilam tu dah kecil, jadi cuma pakai yang bantal tu je. Dia pula yang kecil. Dia pula yang ambil sarung bantal tu. Sarung bantal dia candu dia lah. Dia isap jari pegang sarung bantal. Isap jari dia punya bunga sulam tu dia letak kat hidung. Dia punya sulaman tu suka tak hidung tapi tu isap jari. Tak hidung saya, ni tak biar dia masih kecil. Itu benda tu dah berhari-hari tak bercuci, jadi busuk. Kan? Tapi kalau Kak Adam wangi je. Jadi pagi-pagi ni Cuma dia suka tengok TV Ya dia tengok TV masa tu. Dia ada duduk sebelah dia. Duduk sebelah dia. Dia duduk rumah kita bagi satu bilik kan tu dia kan. Bilik kecil tu lah sebab dia seorang kan. Bilik kecil, lepas tu kakak dengan Adam dengan abang duduk satu bilik. Sebab dia ni budak-budak lagi masa tu. Adam baru 5 tahun belum sekolah. Kakak sekolah rendah, abang pun sekolah rendah lagi. Jadi dia boleh tak masalah, dia duduk sama satu bilik. Bilik besar lah. Pagi-pagi dia bangun rajin, dia pagi-pagi dia bangun sarapan kan. Lepas tu tengok TV, duduk dengan ni lah. Apa kisah dia dah mengenangkan dengan dia? Masa tu ada tengah isap jari isap jari, lepas tu ada kan suka puntal benda tu, puntal-puntal kat jari Adam, lepas tu ada kibah. Ada kan selalu buat kibah, so isap jari kibah. Dia buat helikopter. Helikopter. Lepas tu sebab duduk macam tepi Adam je. Duduk, lepas tu mula dia diam je, lama-lama dia macam dia Macam pandang Adam tersedar. Dia macam mana Adam
Tu okey dia biar lagi. Tahu dah buat makin laju. Lama sikit dia cakap, "Uish, benda apa betul tu?" Dia rampas tangan. Dia rampas kau, busuk apa benda ni dia cakap. Masa tu ada nangis Sebab budak nangis masa tu. Nangis, ada minta kat dia tak bagi. Ada tak tahu dia buang sama ada dia buang ke dia suruh. Dia suruh. Lepas tu dia pergi dekat koridor, dia pergi dekat koridor masa tu. Dia buang dia campak. Dan ada nampak dia busuk dia kat busuk benda ni campak. Lepas tu ada nangis. Dia nangis lepas tu masa tu ayah keluar ayah keluar daripada bilik. Lepas tu ayah cakap dengan dia, sebab apa nangis? Lepas tu ada kata, pakcik ni buang Adam punya apu tu dia cakap. Lepas tu dia cakap kat ayah masa tu dia cakap, bukan apa je, busuk masalah kain ni. Lagi satu kalau kipas kat aku. Kat aku. Lepas tu dia kata, lagi satu kalau kau biar budak ni makin lama nanti sampai besar dia isap jari je ni. Baik kita bertindak wawal. Dia kata kita bertindak wawal macam ni. Tapi dia masuk bilik, lepas tu dia menangis kan. Candu dia. Dalam teresak-esak lah kan. Lepas tu dia kata, "Mak," dia kata, "Apu Adam tak ada dah." Dia cakap macam tu kan. Pakcik tu buang. Lepas tu kan cakap dengan dia, "Siapa yang buang?" "Pakcik Mail lah buang." Dia kata kan, "Tak apa, sabar ya, sabar. Nanti kita cari yang kakak punya, rasa mak dia simpan lagi tu." Cakap macam tu. Dia guna yang satu, ada lagi satu. Tapi mak ni lupa mana simpan dia. Lepas tu dia cakap, "Mak," dia kata, "ada nak pergi carilah." Masa tu dah nak malam kan. Lepas tu, "Tak payahlah Adam, besok lah." Lepas tu besok pagi-pagi tu kan cari dia mana budak Adam ni pergi kan. Rupa-rupanya dekat depan kedai Mutu Sami tu. Dia cakap longkang. Mula dia cakap longkang bawah rumah dulu. Cakap longkang tu ada tu kan ada atap mereka atau kat atap tu tak ada, atas tu tak ada, turun bawah cakap longkang tu tak ada. Sampai kat kedai India sebesar-besar longkang tu semua dicari. Lepas tu dia kata angin tiup, dia kata bawa sana, dia cakap. Lepas tu dia cari sampai kat kedai Mutu Sami. Cari tak jumpa juga. Lepas tu tak jumpa. Sampai dia tak boleh tidur malam tau, beberapa hari. Candu dia kan. Candu dia tapi tak ada ada. Dia jumpa lah, tapi dah besar masa tu. Dah besar. Jumpa dalam bilik abang. Oh ya ke? Masa tu Adam, time tu kita dah nak pindah nak pindah tingkat 2 dia tak buang dah. Dia suruh kat belakang, dekat belakang almari tu. Masa kita alih almari tu kan bilik abang ada almari tu. Baiknya dia tak suka budak isap jari arwah ni. Arwah memang tak suka. Betul lagi budak lelaki isap jari dia tak nak. Arwah ni masih tegas juga orang dia. Kawan dengan saya duduk rumah kan. Dia memang seorang yang dia memang prihatin tau kalau boleh duduk dengan saya masa tu dia tengok pantau anak-anak saya. Ada 3 orang je. Nero dah boleh buat diri, kakak ni jaga diri. Yang ni dia pantau lah. Kalau kadang-kadang macam ayah tak ada, ayah kerja dekat rumah. Kan kadang-kadang dia tidur, ayah tak kacau dia kan. Ayah pergi kerja, kalau dia nak keluar, macam mana? Ada main komputer, lepas tu dia buka pintu. Dia tengok Adam dulu, lepas tu dia masuk bilik air, dia mandi. Dia mandi, dia siap-siap. Lepas tu dia nak keluar, dia pesan kat Adam. Dam, nanti kalau ayah ni ke, ayah balik ke apa, mak cakap yang Pakcik Mail keluar je. Lepas tu dia keluar, kadang RM5, RM10. Dia letak atas meja komputer. Kan komputer dulu. Dulu kan ada komputer kat ruang tamu. Ada main komputer. Lepas tu bila dia cakap Pakcik Mail keluar je apa. Tu dia keluar RM5 dia letak, kadang RM10. Ada pula budak tak tahu nak buat apa duit tu. Dia ada cakap ke kata ini untuk jajan ada lah. Dia macam cakap beli lah jajan ke apa tu. Tapi arwah 5 tahun 6 tahun dah. 5 tahun 6 tahun masa tu. Dia belum sekolah lagi. Banyak kenangan ni Adam ni. Masa Adam tak tahu dia tu rockstar. Tak tahu masa tu. Itulah dia kenangan yang paling Rina tak boleh lupa lah kan. Apa yang Rina masak dia tu memang bukan seorang yang memilih lah. Apa yang Rina masak kan macam paling dia suka sekali tumis asam. Dia macam terkejut tau. Macam mana kau boleh masak? Dia kata ini cuma orang Johor je tahu. Dia kata kan. Masak tumis asam ni Rina. Orang Johor ni. Bukan orang Pahang kan. Orang asam dia kata. Dia bukan suka. Lepas tu kalau belum dia tak tahu dia pelik. Kita buat tumis asam. Kita orang Pahang. Orang Pahang memang itu dengan tempoyak apa semua kan. Sekali tu dia jual masak tumis asam. Dia macam tertanya-tanya juga. Ya bini tu pandai masak tumis asam. Tengoklah kita rasa lah boleh makan kita makan lah. Tu tengok dia makan tu. Itulah dia. Tapi Adam ingat cara dia makan. Dia kan kalau orang yang dah lama kenal dengan dia pun orang kalau ada cakap ni mesti orang tu cakap betul. Dia benda yang berkuah ke benda yang tak berkuah kalau dia makan mesti ada bunyi. Betul tak? Memang itu betul. Dia benda berkuah ke tak memang ada bunyi. Bila setiap kali kan kalau makan dengan dia kan cukup risau. Dia ni kalau makan jadi kalau lah tersedak gitulah sebab
dia bunyi dia tu kan. Takut. Memang rasa dia lah risau lah kan. Dia kalau masakan mak dia suka tu. Dia suka tu masakan ni. 2 kali 3 kali kadang tambah suka. Sedap je. Ini masak sedap kan. Masa kata mi asam tu kan dia terkejut dengan makanan. Dia bukannya tu mi asam je, apa-apa pun yang Rina masak memang dia suka makan. Lepas tu lagi pula jemput kodok pisang. Jemput pisang, kodok pisang suka betul dia. Suka betul dia. Dia dah ambil dah 3 biji. Lepas tu masuk lift. Lepas tu dia masuk lift, dia tahan dulu lift tu, dia keluar balik. Lepas tu dia kata, Rina, bagi sikit lah. Lepas tu bubur dalam tapuai bagi dia, baru dia turun. Dia kena pergi show kadang-kadang ada, kalau macam kata show dekat Kuantan, minggu ni, minggu depan ada show kat Mentakap ke, dekat mana Kuala Lipis ke, dia tak balik Johor. Dia port lah sini kan. Dia lepas sini dengan dia punya kereta kereta Viva ke apa. Kereta Viva warna putih tak silap. Betul lah. Itulah dia. Banyak kenangan. Arwah ni, yelah, memang kata tu memang seorang yang baik lah. Dia memang tak ada simpan apa-apa pun dalam hati dia. Sahabatan tu kita jaga. Sebab tu kadang-kadang kan ramai kawan macam terasa, tapi sebenarnya dia cuma luahkan. Dia luahkan apa yang terbuku dalam hati supaya bila dia balik nanti dia tak ada simpan apa-apa. Itu je. Tapi yelah cara penyampaian dia tu kadang-kadang bila dah lama dia simpan, dia jadi marah. Masa show Real Ed pun dia mesti suruh Rina yang suarakan, betul tak? Dia kalau tak tengok kalau Rina cakap benda yang tak betul lah. Memang semua kena marah. Lama duduk dengan kita bertahun juga ya. Bukan duduk lah, dia memang kejap balik, lepas tu singgah balik. Tapi memang tak lama lah kalau dia balik tu. Mestilah dalam seminggu 2 macam tu dia akan datang balik. Macam tu lah. Adam tak kenal cuma itu siapa dah sekarang je dah. Kalau sekarang ni dia ada Adam cuma nak jumpa dia. Cuma nak cakap dengan dia terima kasih lah. Sebab kan dia Adam dah tak isap jari lah. Kalau dia tak suruh apa tu dah salah isap jari sampai sekarang itulah dia. Kisah dia. Tapi kalau nak ikutkan memang dia dengan anak-anak kita pun yalah nampak hubungan tu rapat macam dia dengan anak-anak dia jugalah. Mungkin sebab bila dia show tu dia ada jauh kan, dia rindukan anak-anak dia, itu yang dicurahkan pada anak kita. Tapi masa tu dia dengan siapa tau, dengan ekspedisi tau, dengan Izo, dengan Amy, dia dengan Zua, dengan line up ekspedisi yang ni lah, yang original. Masa dia buat album Rasa Paiso tak silap. Lepas tu dia banyak show belah Sabah Sarawak kan. Lepas tu mula kita terpisah dengan dia. Betul. Lepas tu dia dah jarang dah balik. Jarang dah pergi rumah kita kan. Jarang dah datang. Sebab dia banyak show sebelah sana. Dia banyak. Lepas dia pergi show dekat ni Borneo, dia tour dengan show Dato' Atan yang buat. Itulah kadang kita pun rasa teringat juga dekat dia, cuma masa tidak menentukan kan. Lepas tu tak jumpa dah kan. Terus dah tak jumpa. Terus. Sampai saya buat mini sampai nama semua dah terpisah dengan dia. Dia pun dah pergi. Lepas tu last abang cakap abang rindu dekat Mak E, ingat tak masa tu? Rindulah dekat Mak E, ingat nak jumpa kan. Tahun tu lah, lepas tu tak raya-raya apa kan. Kita terkejut lah dia meninggal. Seminggu dia pun 10 hari macam tu kan. Apa kita sedekahkan Al-Fatihah untuk dia ya. Syed Ismail, Syed Ibrahim, semoga rohnya tenang di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya tak apa, saya santai je kat sini malam ni. Jadi masa yang sama saya pun nak bagi tahu. Saya dapat satu surat jemputan. Surat pun tak ada tadi kan, nak bawa surat tu. Surat jemputan yang menyatakan saya dijemput oleh Alif. Alif, Brother Alif. Surat daripada mana? Daripada Melaka Melaka. Kejut juga surat apa ni? Main surat-surat Alif ni punyalah. Padahal boleh mesej sama sekarang. Saya baca surat tu, dia jemput saya untuk join satu konsert dengan Melissa. Konsert 35 tahun dekat Johor. City Plaza, JB Style dekat City Plaza Johor Bahru. Rasa terkejut juga. Lepas tu tak lama kemudian si Faris lah call saya. Jak, kau dapat surat dah. Dapat juga. Aku pun dapat juga ni hari yang sama. Lepas tu dia beritahu Ancoi pun dapat juga surat. Ancoi.
Jadi saya dapat satu surat daripada Alif dan Ancoy pun dapat, Faris pun dapat surat yang mengatakan untuk combine satu konsert saya dengan Melissa Band. Jadi Melissa Band pun sekarang ni yang ada pun cuma saya dengan Black. Rasanya macam Mionte pun dalam keadaan dia tak sihat. Dia sakit, Mionte sakit sekarang, dia ada macam masalah saraf. Jadi rasanya dia tak dapat join lah untuk konsert ni tak dapat join. Itu last dengan dia masa apa dekat Penguasia tu kan. Yang featuring tu Melissa Band featuring Ali Bumirok. Untuk konsert ni rasanya brother Mionte tak dapat join. Lepas tu kita bawa Black lah ya. Black lepas tu Sky. Sky ni pun dah kira macam permanent dalam sessionis untuk Melissa Band lah. Dia walaupun dia tak official dalam Melissa Band. Jadi saya bawa lah si Black dengan Sky. Dengan main gitar dah tentunya Faris. Lepas tu drama Ancoy lah. Jadi Ancoy ni dengan Black boleh bergila-gila lah nanti. Lagipun keadaan Ancoy tak bersihat sekarang kan. Ya. Ancoy pun itu dia kena sleep disc. Jadi kebetulan Alif pun cakap, okey kita panggil Ancoy, Faris, Ajak dan juga Alif dalam Melissa. Ini line up Melissa original official lah. Dalam album Mistik, album ketiga. Jadi sekarang ni brother Alif pun menyarankan untuk buat satu konsert 35 tahun Melissa. Melissa tubuh karya official di album tahun 1990. Jadi sekarang ni dah 2025, mana dah 35 tahun lah. 35 tahun Melissa anniversary 35 tahun. Dan Gegar Bumi Selatan. Ni nak menggegar Bumi Selatan di Rooftop Coliseum, Rooftop City Plaza Johor. Jadi nanti ikutilah perkembangan yang seterusnya. Mungkin saya akan jumpa Faris, kita bawa Black, kita bawa Sky, kita praktis. Kan? Praktis sementara brother Alif tak dapat turun. So brother Alif pun dia sibuk. Dalam konsert ni anjuran Ali Bumirok dan juga Island House konsert di JB. Jadi untuk follow saya, Ajak Melissa kan, support konsert ni. Dah ada tiket online je? Tiket online ada. Okey, nanti saya akan bagi link kat bawah. Satu link, dia ada QR code. Link tu tekan ada QR code, dia scan QR code tu boleh beli tiket kat situ. Itu cara pembelian online. Dia Budi Bina Resources. Dia punya syarikat tu. Boleh buat payment kat situ untuk belian tiket. Tiket kalau tak salah saya harganya 120. Kan? Untuk belian tiket online. Isi data-data semua kat situ. Nanti pada tarikh hadir kejadian konsert, bawa dia bukti pembayaran tu dan kita akan serahkan tiket. Konsert di Rooftop Coliseum City Plaza. Johor Bahru. JB Style. Dekat mall lah. Dekat mall, dekat City Plaza tu lah. Jadi sama-samalah kita support konsert ni ya. Jadi pun saya rasa Rockers Selatan, orang Singapura boleh datang support. Kalau fans-fans Tegar boleh datang support konsert ni julung-julung kalinya 35 tahun. Saya pun tak sangka lah brother Alif ada idea yang macam tu. Jadi macam saya, pihak kita Melissa Band Resources penolong untuk promosikan lah konsert ni. Saya akan bantu brother Alif mempromosikan konsert ni dengan sebaik mungkin. Untuk menjayakan konsert ni. Yang penting saya, Alif, Boy dan juga Ancoy akan ada di konsert tu. Dalam masa yang sama kita jemput kumpulan Ozon. Sebab brother Ancoy dia ada buat satu band dengan kumpulan Ozon, lama kumpulan Ozon. Lepas tu sebuah kumpulan jemputan Spellbound untuk opening act. Open act lah untuk opening konsert Spellbound. Jadi itu ada dua buah band jemputan. Anjuran Bumi Rock Production dan juga Island House. Syarikat brother Alif dengan brother Hari kan. Dia orang syarikat yang berada di Johor Bahru. Jadi nanti kita jumpa di sana dan terus follow channel Ajak Melissa TV. Konten-konten yang seterusnya. InsyaAllah lepas ni saya akan berkonten terus. Maklumlah sebelum ni saya sibuk dengan produk. Lepas tu banyak syuting baru-baru ni kan. Banyak benda saya sibuk. Jadi busy. Terabai pula konten di channel YouTube. InsyaAllah saya akan terus berkarya lepas ni. Terus follow. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jangan lupa subscribe, follow dan share. Kita lagi minta maaf kalau ada terlanjur kata ya. Okay, bye.